Walaupun jumlah penduduk kita hanya 30 juta lebih, kita jual kereta lebih banyak daripada Indonesia. Kita jual lebih banyak kereta daripada Indonesia dan Thailand. Akan pula ada dasar untuk end of life dan sebagainya, pula nanti akan ada masalah lain, akan ada aduan lain. Jadi sementara ini kita belum ada apa-apa dasar dari segi pengawalan kenderaan. Bilangan kenderaan bertambah tiap-tiap hari. Tahun lepas kita menjual 820,000 buah kenderaan dalam negara kita. Pada masa ini kita belum ada dasar untuk mengawal kenderaan. Jadi kalau saya cakap pula ada dasar untuk end of life dan sebagainya, pula nanti akan ada masalah lain, akan ada aduan lain. Jadi sementara ini kita belum ada apa-apa dasar dari segi pengawalan kenderaan. Tetapi untuk jangka masa panjang, kita kena melihat perkara ini. Bagaimana kita memastikan jumlah kenderaan kita ini ada unsur-unsur bagaimana untuk mengawal dia. Okay. Jadi sekarang ini untuk makluman, tahun lepas kita menjadi pasaran kenderaan yang paling besar di seluruh Asia Tenggara. Walaupun jumlah penduduk kita hanya 30 juta lebih, kita jual kereta lebih banyak daripada Indonesia. Jadi itu yang kena difahami oleh semua pihak. Jadi ialah kalau kesesakan, orang tag Menteri Pengangkutan, orang marah Kementerian Pengangkutan, mengapa tak buat sesuatu? Ada kesesakan. Saya faham, saya juga terperangkap dalam kesesakan. Saya juga mengambil masa 2 jam untuk pergi destinasi saya dalam Lembah Kelak dalam beberapa hari yang lalu ini. Jadi saya faham bahawa kesusahan rakyat dan juga orang yang terperangkap dalam kesesakan. Tetapi pada masa yang sama, kita kena memahami bahawa jumlah kenderaan dalam negara kita ini semakin meningkat. Seperti yang saya kata, tahun lalu kita jadi juara di pasaran Asia Tenggara. Kita jual lebih banyak kereta daripada Indonesia dan Thailand, yang selama ini merupakan pasaran terbesar untuk kenderaan persendirian di rantau Asia. Tetapi tahun lalu kita mengatasi kedua-dua negara ini dari segi jumlah kenderaan yang dijual. Jadi ini satu realiti yang perlu kita terima. Jadi untuk Lembah Kelang, sudah tentunya kita akan cuba membuat mitigasi dari segi penawaran pengangkutan awam yang lebih berkesan. Umpamanya seperti yang saya buat untuk KTMB, kita tambah trip, kita tambah ETS, kita gunakan komuter untuk pergerakan penumpang. Kita buat usaha, tetapi ada kekangan dia, sebab jumlah yang dapat ditawarkan itu walaupun tambahan berpuluh ribu, tetapi dalam skala jumlah kenderaan dia masih peratusan yang sangat kecil. Kita tambah berapa? 50,000. Dalam 50,000 lah katakan. Tapi jumlah kenderaan yang akan masuk highway 2 juta. Jadi 50,000 berbanding 2 juta itu hanya 1% yang kecil sahaja. Itu yang realiti yang kita hadapi. Kerana kita masih satu negara yang car centric. Ini sesuatu yang perlu kita fahami dan menerima realiti itu. Namun begitu, kita akan terus cuba di peringkat Kementerian Pengangkutan dalam masa beberapa bulan akan datang, kita cuba percepatkan dan cuba membuka laluan LRT 3 sebagai salah satu langkah mitigasi untuk memberikan option kepada penumpang. Bukannya kita tak nak buka, kita juga nak buka LRT 3, tetapi ada ujian-ujian yang perlu kita patuhi sebelum kita boleh membuka kepada orang rakyat. Okey? Okey. Terima kasih banyak.